Tahun 2024, Jaguar buat satu pelan bisnes yang gila. Mereka hentikan jualan semua produk lama mereka. Mereka rebrand gila-gila untuk 2 tahun. Pada tahun kedua, mereka target untuk jual kereta dengan image baru mereka. So far, apa yang berlaku, mereka memang gagal dengan cemas. Jaguar ni bermula pada tahun 1922. Mereka buat sidecar motorcycle sebelum tu. Dan daripada bisnes pertama tu, mereka mula lahirkan banyak jenama macam XK120 dengan E-Type. Jaguar berkembang sampailah mereka jadi simbol kereta British yang paling bergaya bersama dengan Aston Martin. Kereta-kereta Jaguar ni banyak dalam wayang berpestrik macam James Bond, No Time to Die, Spectre dan Die Another Day. Senang kata Jaguar ni kereta-kereta villain yang sangat-sangat bombastik, memang mereka akan bawa kereta Jaguar. So brand ni seolah-olah memberi satu vibe bad boy, dan bad boy punya vibe ni always synonym dengan Jaguar. Throughout the time, Jaguar cuba lawan secara kompetitor BMW dan juga Mercedes, dan daripada situ mereka banyak mula hilang arah. Pada tahun 2019, jualan mereka capai rekod paling tinggi 190 unit terjual, dan sampai ke 2024 jualan mereka menyusut jadi 60,000 sahaja. 2/3 jualan mereka jatuh. Jaguar mula pivot bisnes mereka. Mereka rasa macam mereka malah nak berada dalam segmen premium dengan BMW dengan Mercedes. So what they do is mereka nak lawan Bentley. So mereka nak rebrand ke arah nak jadi market yang sama macam Bentley. Tak buat banyak tapi harga mahal. Mereka buat strategi gila. Mereka hentikan semua model lama mereka. Jualan semua mereka stop. Dan mereka rebrand sebagai EV Ultra Luxury. Kat sinilah masalah yang mula timbul. Kereta baru mereka tak siap lagi. Tapi order lama mereka dah stop. The next thing what they do adalah satu benda yang sangat-sangat pelik di mata peminat kereta pun. Mereka keluarkan satu konsep brand yang sangat-sangat pelik, menunjukkan konsep car mereka yang akan datang. Dan konsep car yang mereka tunjuk tu adalah step pertama mereka nak membunuh bisnes mereka.